Rumah teras 2 tingkat nak disewa, fully furnished di Bandar Kirara Puchong. So dah depan cantik, boleh parking ekstra, tak ada menghadap direct rumah orang. Parking boleh masuk 2 biji kereta. Kereta saya sini muat 1 lagi. Kereta macam saya pun boleh muat 1 lagi dekat sini. Kereta panjang pun tak ada masalah. Okey. Kita tengok dalam rumah. So tepi dah ada kabinet kasut. Ini pintu dia tepi. Okay, dalam memang cantik. Memang dah ready. Ada aircon, TV, sofa, meja makan. Ruang dia pun luas. Dapur dia semua dah lengkap. Kitchen cabinet, peti, oven, microwave, hood and hood, tempat masak. Bilik air kat sini luas. Dengan dia punya ruang bilik kat bawah ni. Ada katil, dah ada almari. Memang cukup selesa. Rumah ni pula kemas. Memang dah cukup ready. Okay, belakang ni ada ruang lagi. Ruang laundry. Okay, so kalau nak letak mesin basuh, inilah tempatnya. Okay, kita naik ke atas, jom. Okay, kita tengok bahagian atas. So, dia punya lantai cantik, flooring dia cantik. Kayu tu kan. Rumah ni nak disewakan 3,500. Wah, so kalau rumah macam ni dah ada dekat Gombak ke Melawati ke, confirm dah saya akan sewa ni. Sebab apa? Fully furnished dah tak perlu nak fikir apa. Bawa benda sikit je. Mesin basuh dengan tilam dekat bilik master macam ni tak ada. Ni bilik master. Almari, wardrobe semua dah ada. Memang bawa baju je. Ruang pula luas. Rumah cantik. Bilik air luas macam ni. Water heater semua ada. Oh, best lah. Kalau ada kakek air ni memang confirm saya akan ambil dah rumah ni. Okay, ni tengok dekat bilik anak. Almari ada. Ini dulu owner buat office. Sebab tu dia tak ada katil. Ini bilik anak. Bilik anak lah. Dah ada katil single, meja study. Dan ada wardrobe. Luas lah, cukup selesa. Flooring, dinding, semua owner dah cat baru. Cantik lah. Ni bilik air. Bilik air yang kongsi dengan bilik kedua tadi. Ada water heater semua. So, siapa minat, kasih Roger. Bye.